Assalamualaikum. Hari ini sekolah kami akan mengadakan Majlis Khatam Al-Quran peringkat perdana peringkat sekolah pada tahun 2025. Mari sama-sama kita saksikan. Falyatafaddal mashkura. يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد. حبيبي يا القرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا، ولين بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا. يا من نورت قلوبنا بالقرآن، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي. يا رحمة للعالمين يا محمد، صلى الله على خاتم الأنبياء. محمد محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. محمد محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. محمد محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد. حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد. حبيبي يا Assalamualaikum. Apakah tujuan utama Majlis Khatam Al-Quran diadakan pada hari ini? Alhamdulillah, syukur terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak sekolah, pihak guru besar, Cikgu Roslan dan semua rakan-rakan guru. Dan hari ini Majlis Khatam Al-Quran saya nampak berjalan lancar, dan tujuan Khatam Al-Quran seperti mana yang ada dalam buku program, iaitu untuk meraihkan murid-murid yang khatam tahunan itu berjalan lancar dan berjaya diadakan. Dan ini satu anugerah pengiktirafan yang baiklah kepada peserta. Jadi saya lihat objektif hari ini tercapai. Tahniah. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah harapan pihak sekolah terhadap para peserta Khatam Al-Quran pada tahun ini? Okey, besarlah harapan pihak sekolah, terutamanya panitia pendidikan Islam, untuk melahirkan generasi Rabbani, di mana murid-murid tahun 6 ni akan menempuh alam remaja nanti di sekolah menengah, dan diharapkan ada daripada kalangan murid-murid skema murid baru yang akan menjadi para hufaz bersekolah, sekolah agama ataupun mana-mana sekolah, dan menjadi murid
yang menghafal 30 juzuk Al-Quran dan meneruskan legasi tersebut sehinggalah akhir hayat nanti dan melahirkan lagi generasi hufaz Al-Quran, generasi yang membaca Al-Quran untuk masa-masa datang. Sekian itu saja. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Membaca kalam Allah dari awal bismillah hingga akhir kalimah. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, ishrah sadri Quran, imla qalbi Quran, wasqi hayati Quran.